Alright gang, hari ni aku nak tunjuk dekat korang Daiwa baru je keluarkan Daiwa Certiq baru guys, Certiq HD. Sebelum ni aku dah pernah review dah, tapi sebelum ni punya stok dah habis. Dan kali ni, siapa yang cari sebelum ni dah habis, kali ni aku tunjuk kat korang kita dah restock dah guys. Jadi kepada sesiapa yang tengah cari set combo spinning, nak main slow jig, nak main fast jig, nak main bottom, dekat sini aku ada dua saiz, 5000 dengan 4000. Dan dalam set ni korang akan dapat sekali dengan rod Yamato Dark Poison, dapat sekali dengan tali Yamato 30LB, kita akan bagi full. Jadi guys, dekat sini guys korang boleh tengok, aku dah siap-siap tulis dah. Mesin ni paling baru tahun 2026. Tapi aku tak boleh nak reveal harga dia berapa guys untuk Daiwa Certiq ni. Jadi aku boleh update je dekat korang yang kita dah restock Daiwa Certiq HD. Jadi kalau korang nak tahu harga dia, senang je guys. Nak tahu harga, korang boleh screenshot whiteboard ni, korang DM kita sekarang guys. Korang nampak video ni dekat TikTok, korang DM lah kita dekat TikTok guys. Jadi kita akan bagi tahu harga dia berapa satu set ni guys. Jadi untuk Daiwa Certiq korang tengok, ya ini saiz 4000 guys. Design dia memang lawa Walaupun mesin ni keluaran dekat China, made in China, tapi mesin ni memang kuat guys. Dia dah saing-saing Certiq yang model-model lama sebelum ni. Jadi dia still original, cuma buatannya dekat China sana. Jadi ini saiz 5000, yang tadi saiz 4000. Korang boleh pilih saiz mana yang korang nak. Dan sebenarnya korang boleh pilih tali saiz berapa yang korang nak. Jadi dekat sini kita ada 30LB. Actually kita ada 15LB sampai 200LB. Korang boleh pilih saiz berapa yang korang nak. Untuk 30LB Yamato ni dia memang all rounder lah. Korang nak buat main bottom boleh, nak main fast jig, slow jig, nak main candat pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau korang beli rod Yamato Dark Poison ni, nampak ni rod Yamato Dark Poison ni, korang boleh join kontes kita. Sebab kita tengah adakan kontes, kita adakan pertandingan. Sesiapa yang video dia paling viral, video action rod Yamato Dark Poison dia paling viral, dia akan menang Daiwa Seaboard G300JL. Jadi macam mana nak send video tu, korang nampak tak dekat sini ada nombor guys, contact us tu. Korang PM nombor tu, hantar video action rod Yamato korang. Jadi set ni, mesin ni Seaboard G300 ni bernilai RM3,200 guys. Jadi kalau korang nak menang, make sure korang ada rod Yamato Dark Poison dahulu. Record action rod Yamato korang, send dekat kita orang. Jadi action dia korang tengok dekat sini, action dia memang best. Panjang rod ni 6 kaki 3 je guys. Dia tak panjang mana, tak pendek mana. Panjang 6 kaki 3, PE 13, jig weight dia boleh support minimum 80 gram, maksimum 300 gram. Lepas tu cincin dia semua Fuji lah. Harga rod ni saja 500, dan ada diskaun lagi. Korang boleh nego harga. Jadi kalau korang berminat dengan Daiwa Certiq HD ni, korang boleh pilih saiz 4000 ataupun 5000. Nak beli set ni, nak tahu harga dia, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Teka Kelang. Macam biasa guys, berminat korang DM je. Action rod kali ni guys, action rod Yamato Dark Poison dengan tali Yamato 30LB berjaya landingkan ikan amberjack seberat 10 kilo. Korang layan guys. Okey, video. Apa ikan nama? Oh, amberjack. Sama dengan tadi. Sini bos ya. Besar. Woi, lihai. Lepas. Woi. Bos, macam mana bos? Oh, Yamato. Woi. Buka.